Kepada rakyat seluruhnya, kita tawarkan harga kereta yang lebih murah, harga rumah yang lebih mampu milik. Kita kemukakan tawaran tol percuma, dan kita kemukakan juga harga minyak yang dapat kita turunkan. Kepada mahasiswa, kita kata pendidikan percuma dan tak perlu bayar balik PTPTN. Itu kita ulang dan ulang dan ulang. Bukan saja dalam ceramah kita di kampung, dalam parlimen pun kita ulang. Bukan saja tawaran royalti minyak pada rakyat Kelantan, kita tawarkan pendidikan percuma dan batalkan hutang PTPTN setiap rakyat yang mempunyai tanggungan anak yang berhutang dengan PTPTN. Kita tawarkan pendidikan percuma, yuran percuma, asrama percuma, makan minum percuma. Pelajar dari keluarga pendapatan rendah, wang saku pun kita bagi. Dan untuk ini, kita perlu berbelanja 5 bilion setahun. UMNO kata bankrupt, kita kata hasil minyak kita 80 bilion setahun. Yang kedua, pendidikan percuma dan hapus PTPTN. UMNO kata tak boleh, serah pada kita. Insya Allah kita boleh buat pendidikan percuma. Yang kedua, ya. Yang tiga, harga kereta lah. Harga kereta ni, yang kempen yang dibawa, yang dimulakan dan dikepalai oleh pengarah strategik keadilan, Saudara Fizi Ramli. Ya, dia yang jadi kepala dalam kempen ini. Tawaran kita apa? Sekarang harga kereta mahal sebab cukai kerajaan yang tinggi. Kita cadangkan turun cukai secara berdikit-dikit, harga kereta lebih murah, maka bayaran bulanan kepada bank menjadi lebih murah. Kalau sebelum itu kita kena bayar RM500 sebulan kepada bank, kita turunkan harga kereta, rakyat cuma perlu bayar RM300 sebulan. Tengok jenis kereta yang dia beli. Artinya dia ada lebihan RM200. RM200 itu kita panggil pendapatan boleh guna.